Kalau kau nak jadi orang yang kaya dan berjaya, at one point memang kau perlu bermula daripada bawah. Satu perangai yang kau jangan buat, dan benda ni sangat penting, adalah perangai suka meminta-minta. Jangan ada perangai macam tu. Sebab ni apa yang aku punya pengalaman lah. Aku nampak orang yang suka minta-minta ni, rezeki dia memang tak pergilah. Aku tengok, which is compare dengan billionaire-billionaire yang dah berjaya dekat luar sana. Diorang ni tak pernah nak minta sedekah tau. Jangan suka minta sedekah. Kau susah macam mana pun, jangan minta sedekah. Aku nak cerita kat engkau lah kisah Rasulullah SAW. Ada kisah seorang ni, dia nak sedekah kepada Nabi. Nabi sendiri tak terima sedekah. Penerima sedekah tu hina. Tetapi Nabi terima hadiah. Kalau kita nak menerima sesuatu barang, kita kena confirmkan dulu, adakah ini sedekah ataupun ini hadiah. Kalau sedekah, tolong tolak barang. Sekiranya ini hadiah, terimalah dengan hati yang terbuka. Kalau kau suka minta-minta sedekah ni, jujur aku cakap, orang tak suka dengan kau tau. Kalau orang dah tak suka kat engkau, kau rasa kau boleh jadi kaya dan berjaya ke dengan minta sedekah? Kerjalah. Kalau kita mampu bekerja, bekerja. Tengok dekat mana Allah bagi kita kelebihan, fokus dekat situ, dapatkan duit dan pendapatan daripada kelebihan yang Allah bagi kat kita. Jangan minta sedekah, terima hadiah.